Hai semua, Assalamualaikum. Dua lauk ni kalau digandingkan memang ngam habis. Husband beli ikan tenggiri ni tak tahu nak masak apa. So kita buat masak sambal je lah. Sebab ikan ni kedai tu potong tebal-tebal. Ini pun dah besar sangat. So kat ini pun takut jugalah nak potong. Sebab ikan ni memang manja sikit. Isi dia terlalu lembut. Itulah pentingnya ada pisau tajam. Macam pisau ni memang tajam. Potong sekali saja memang putus terus. Nasib baik isi ikan tu selamat lagi dan tak hancur. Kalau hampa suka masak apa ikan tenggiri? Sebab dah masuk ujung-ujung Ramadan ni dah tak tahu nak masak apa dah. Dah tak ada idea dah. Last memang sambal tumis je lah jawabnya. Okey, macam biasa ikan tenggiri ni kita gaul garam kunyit. Lepas tu kita akan goreng dia. Bahan untuk sambal tumis ni macam biasalah, kena bawang mesin. Bawang besar tu dalam 2 ulas, bawang putih sikit dan sikit saja halia. Nak kuali ni, jangan tanya sebab kuali ni memang dah habis dekat pasaran. Masa kat ni promo hari tu hampa tak mau grab cepat-cepat. Sekarang memang dah habis dah, kena tunggu Cuisiner keluarkan kuali baru. Sebab kat ni pun duk tunggu juga apalah Cuisiner nak keluarkan nanti. So hampa tunggu je lah, kalau Cuisiner dah keluarkan kuali baru, kat ni akan inform. Kuali ni dia ceramic coating tau. Memang tak melekat. Tapi dia bukanlah jenis yang coating yang ada toxic tu, yang jenis hitam tu. Ini dia ceramic coating. And then memang tak melekat dan sangat ringan. Paling best bila kita goreng ayam atau goreng ikan, dia masak sekata. Cepat masak, cepat garing. Lepas dah tumis bawang tu, kita masukkan paste cili kisar. Paste cili kisar ni Kak ni ada buat video macam mana nak buat cili kisar cara mudah, dan cili kisar tu tak akan meletup masa kita tumis. Kalau korang nak tengok video tu, klik dekat komen, nanti Kak ni bagi link. Kak ni kalau buat sambal tumis, Kak ni tak pakai belacan sebab nanti bau dia kuat sangat. Sambal kita tu bau belacan kan, macam tak best lah. Kak ni pakai paste shrimp ni dari Lee Kum Kee. Sambal tumis ni Kak ni suka bagi dia pecah minyak. Lepas tu masukkan air. Masak lagi sampai dia pecah minyak. Lepas tu dah pecah minyak, masukkan air lagi. Buat ulang 3 kali macam tu. Dan jangan lupa masukkan gula merah atau gula Melaka, asam jawa, sedikit gula putih. Rasa kena balance. Dia tak manis sangat, dia tak masin sangat, dia tak pedas, dia tak masam sangat. Kena balance semua. Kalau korang nak berkuah tu, korang boleh tambah lagi cili atau tambah lagi air sikit bagi kuah dia cair sikit kan. Kak ni suka kering-kering macam ni. Letak pula bawang besar potong ni. Bagi bawang tu jangan layu sangat. Barulah sedap. Ini juga tambah tomato. Tomato ni dia sebenarnya ada natural umami taste tau. Kalau korang letak dalam lauk korang, dia akan bagi rasa umami yang natural daripada tomato tu. Memang akan buatkan lauk korang lebih sedap lah. Okey, kita buat sayur pula. Panjang pula lah video kali ni. Sayur tumis halia ni. Sebab Kak ni masukkan halia yang kita potong halus-halus masa kita tumis bawang tu. Memang sedap sangat kalau letak halia dalam sayur tumis ni. Hampa try lah letak halia sikit masa tumis tu. Sebab memang rasa dia lain. Rasa dia memang sedap. Berbanding kalau kita tumis letak bawang saja. Sayur nak sedap, kalau tak nak rasa hamba, letak cendawan sikit. Cendawan shiitake. Korang belilah buat stok untuk letak. Tak perlu banyak. Letak dalam 2-3 biji pun cukup dah. Okey, dah siap hidangan untuk buka puasa. Sambal tumis ikan tenggiri dan sayur tumis halia.